Dalam era digital, bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk digital memainkan peranan penting dalam meningkatkan keberkesanan pendidikan. Teknologi juga dapat membantu pelajar dan pendidik dengan akses yang lebih luas kepada maklumat, pembelajaran interaktif dan pengalaman pendidikan yang lebih menarik. Pembantu digital seperti Alexa juga dapat membantu dalam pengajaran dengan memberikan maklumat dengan segera dan interaksi suara yang memudahkan pembelajaran. Mari kita saksikan video ini. Baiklah murid-murid, sekarang adalah sesi soal jawab. Cikgu akan tanya kamu beberapa soalan. Okey, baiklah. Aiman, sila bangun. Apakah yang diperlukan untuk proses fotosintesis? Saya tak pasti lihat cikgu. Aiman, tak pasti? Kan saya dah suruh awak cari maklumat awal sebelum ni tentang fotosintesis. Kenapa awak tak buat apa saya suruh? Saya dah pesan kan? Okey kelas, cikgu nak bagi kamu tugasan hari ini dan cikgu nak kamu cari maklumat di rumah tentang fotosintesis. Cikgu nak tanya kamu esok. Okey? Ush, apa tu? Apa yang berkelip-kelip warna biru tu? Apa ni? Hi there. Who are you? Hey there. Glad you stopped by. I'm your virtual assistant. 2 hours later. Dah mana nak buat kerja cikgu pagi ni, dah lah susah. I can help you with your homework. Betul ke ni? Yes! Alexa, what do plants need to perform photosynthesis? From littlebinsforlittlehands.com. There are 4 main things plants need for photosynthesis to take place: sunlight, chlorophyll, water, and carbon dioxide gas. Water and gas. Yes! Kerja rumah dah siap. Alexa, thank you. Anytime. The next day. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak tanya tentang tugas semalam yang cikgu telah beri pada kamu. Soalannya ialah, apakah yang diperlukan untuk proses fotosintesis? Okey, siapa nak jawab? Saya. Okey, sila bangun. Jawapannya ialah cahaya matahari. Okey, bagus. Itu adalah yang pertama. Selain itu, siapa nak jawab lagi? Saya. Okey, Aiman. Bangun. Antaranya ialah sinaran cahaya, klorofil, karbon dioksida dengan air. Okey, bagus. Okey, tepuk tangan semua. Aiman, kamu ada peningkatan hari ni. Cikgu nak tanyalah, macam mana kamu boleh jawab dengan betul ya? Inilah dia yang membantu saya. Alexa. Inilah dia cikgu. Wah, boleh cikgu tengok? Boleh? Wah, menarik ni. Alexa, what is the meaning of photosynthesis? Photosynthesis is usually defined as the complex process by which carbon dioxide, water, and certain inorganic salts are converted into carbohydrates by green plants, algae, and certain bacteria using energy from the sun and chlorophyll. Wah! Hebatnya! Kami pun nak juga. Lepas ni senanglah nak buat kerja sekolah. Betul tu. Dunia pendidikan berubah dengan bahan digital. Dalam dunia yang semakin canggih, teknologi memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan pendidikan negara. Mendidik dengan teknologi, membina masa depan yang gemilang. Jumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih. Hey there. Glad you stopped by.
I'm your virtual assistant, your cloud-based AI. I can help you with a thing or two. Anytime you'll game, get organized, or be surprised, just say my name.